Dia kata juga memberi salam kepada gurunya dan orang lain apabila ingin beredar juga. Nak balik, pergi jumpa guru dulu. Ustaz nak minta izin nak balik dulu. Kan kita pergi jumpa. Seterusnya, kalau kita pergi majlis ilmu, dah masuk lambat, lepas tu kan dia pergi jalan duduk lintas-lintas depan orang sebab dia nak pergi tempat yang jauh, mungkin nak pergi duduk depan. Ini adab yang paling buruk. Jangan melangkah bahu-bahu manusia. Ini perangai orang Arab. Baik, untuk tampil ke hadapan ataupun dia tahu mereka boleh memberikan ruang kepadanya. Kalau ada orang boleh bagi ruang kepada kita, kita boleh pergi. Seterusnya, dan dia tidak boleh membuatkan seseorang bangun daripada tempatnya. Ini sangat tidak beradab. Melainkan kedudukan dia di hadapan mempunyai maslahat. Kecuali dia perlu duduk di hadapan mempunyai maslahat kepada program itu. Mungkin dia jemputan asatizah ke kan. Jadi guru-guru juga yang perlu dia duduk depan, dia mungkin terlambat, ada keuzuran. Ingat hormat perkara kedua. Pertama adalah adab. Seterusnya adalah beradab ketika dalam majlis dengan guru. Apa maksudnya? Okey. Dia juga hendaklah beradab bersama rakan-rakannya dan para hadirin dengan majlis gurunya kerana hal tersebut merupakan adab terhadap guru dan dikira sebagai memelihara majlis berkenaan. Seorang pelajar kena beradab dengan kawan-kawan dia. Dia perlu duduk di hadapan guru dengan gaya duduk seorang pelajar. Ini kita nak highlight. Kita pergi dekat satu majlis kan berguru, kita tengok-tengok anak murid kita tu, ya Allah, rasa macam kita lagi hebat pada dia. Tu rasa tau, tu rasa tu siapa yang datangkan. Jadi kalau kita pergi belajar mana-mana dengan takdir Allah, guru kita tu kita rasa, rasa tu syaitan yang datangkan. Kita rasa kita lagi bagus daripada dia. Sedangkan Allah dah bagi tahu kita, inna akramakum indallahi atqakum. Aku hanya melihat orang-orang yang bertakwa di sisiku hanyalah kerana takwa di hatinya. Kita tak tahu takwa orang. Boleh jadi kan, orang yang pakaian yang lusuh duduk tidur tepi jalan tu kan, salatnya tak tinggal kan, taubatnya setiap masa, bersihnya hati dia. Yang boleh jadi kita merasakan diri kita bagus tu, wa'alaikumsalam.